Guys, korang rasa dalam beberapa chapter akan datang ada kemungkinan tak kalau Hidari akan muncul dalam masa yang terdekat dan akan berlangsungnya pertemuan yang cukup ikonik di antara Uchiha Sarada menentang Hidari. So guys, macam apa yang kita tahu, situasi sekarang dekat desa Konoha sedang berhadapan dengan salah satu ancaman Shinju, iaitu Mamushi yang ingin memburu Eda. Jadi dengan jumlah bilangan Shinju sekarang ni dah semakin berkurang, yang mana Matsuri dan juga Ryu telah pun berjaya ditewaskan. Jadi ada kemungkinan tak kalau dalam beberapa chapter akan datang Shinju Hidari akan kembali untuk mendapatkan Uchiha Sarada. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum follow, like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu, korang tunggu apa lagi? Korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang ada dalam video ni. Okay, let's go. So guys, kalau ikutkan sebelum ni, Hidari dah pernah muncul dekat desa Konoha dan cuba untuk mendapatkan Sarada. Tapi malangnya usaha beliau gagal selepas Boruto telah berjaya menewaskan Hidari menggunakan serangan Rasengan Uzuhiko. Lalu Hidari terus berubah menjadi Tonsol. Jadi kalau ikutkan, sebenarnya misi diorang untuk selamatkan Uchiha Sasuke hampir je berjaya tau selepas Boruto telah berjaya menewaskan Hidari. Tapi malangnya lain pula yang jadi, disebabkan Jura masuk campur dengan beliau telah menembak Boruto dari jauh. Lalu Jura telah menghidupkan semula Hidari dengan beliau telah mengambil Tonsol milik Hidari. Jadi dengan situasi sekarang ni, Mamushi dah mula bertindak. Jadi persoalannya, ada kemungkinan tak kalau tiba-tiba waktu sedang berlakunya pergelutan dekat desa Konoha akibat ancaman Mamushi, tiba-tiba Hidari mula muncul untuk menyerang Uchiha Sarada. Jadi bagi pendapat aku, berkemungkinan besar ada kemungkinan kalau dalam beberapa chapter akan datang Hidari turut akan bertindak. Sebabnya bagi aku, dengan situasi semasa Boruto dan yang lain penuh tangan untuk handle ancaman Mamushi, tak mustahil kalau Sarada akan mula terbuka dan mudah untuk diserang oleh Hidari. Lagipun macam apa yang kita tahu, kemampuan Shinju ni memang leceh tau untuk diorang handle. Sebabnya Shinju boleh je muncul kat mana-mana hasil daripada klomak yang mereka ada. Tambahan, kalau kita refer dekat dalam chapter yang ke-23, yang mana dekat salah satu gambaran masa depan yang telah dilihat oleh Kashikoji, kelihatan seakan Hidari mula bertindak untuk menyerang Sarada. Dan apa yang lagi menariknya dekat gambaran untuk Hidari, kelihatan seakan momen ikonik sewaktu Sasuke menentang Itachi akan berulang semula, yang mana Hidari seakan mahu mengambil mata Sharingan milik Sarada. Cumanya korang jangan lupa tahu, tahap kekuatan Sharingan Sarada sekarang ni tak sama macam sebelum ni. Sarada sekarang ni dah mempunyai kemampuan mata Mangekyo Sharingan. Malah dengan kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada, Sarada telah berjaya untuk menewaskan salah seorang daripada Shinju, iaitu Ryu. Jadi meskipun Hidari akan muncul dalam beberapa chapter akan datang, aku dapat rasakan 100% Sarada sudah bersiap sedia untuk berhadapan dengan Hidari secara one by one. Tambahan, tak mustahil kalau Sarada akan menggalas tanggungjawab untuk menewaskan Hidari bagi untuk menyelamatkan Uchiha Sasuke. Sebabnya aku rasa kalau bukan Boruto yang selamatkan Sasuke, Uchiha Sarada lah adalah orang yang paling tepat untuk menewaskan Hidari. Cumanya mungkinlah tak semudah macam tu je untuk Sarada kalahkan Hidari, walaupun Sarada dah mempunyai kemampuan Mangekyo Sharingan. Tantah manalah kita tahu tiba-tiba akan ada plot twist yang mana tanpa disangka Hidari akan mendapat kesedaran Uchiha Sasuke dan dia sendiri akan korbankan diri dia untuk membantu Sarada dapatkan semula Tonsol milik beliau bagi untuk menyelamatkan Uchiha Sasuke. Benda ni tak mustahil tau boleh berlaku. Sebabnya kalau korang perasan, banyak-banyak Shinju, kelihatan Shinju Hidari seakan berlainan dengan Shinju yang lain. Dia seakan mempersoalkan tentang kewujudan Shinju dan apa sebenarnya yang dorang mahukan. Lagi-lagi personality dia ni memang seakan sama macam Sasuke tau. Dia dingin semacam je kan. Jadi tak mustahil kalau disebabkan intelek Sasuke terlalu tinggi membuatkan Hidari mula sedar yang kewujudan Shinju tu tak sepatutnya terjadi dan dia akan korbankan diri dia untuk Sarada. So apa pendapat korang pula? Komen dekat bawah.